Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang Al-Quran dan perkara yang boleh menarik perhatian kita daripada Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran ni benda baik. Kita ni benda baik dengan benda tak baik, agak-agak mana Islam kita ikut. Cara mudah dia macam tu ya. Kita tengok bola pukul 2 pagi, 3 pagi, sanggup tak kita bangun? Dia boleh tadi buat satu soal. Dengan cerita bangun tak pernah pakai keluar. Oh, Allah. Sebab imam muda itu. Oh, kan. Alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan, kita sanggup tengok bola, kita sanggup bangun. Kalaulah musabaqah Quran pukul 3 pagi, agak-agak sanggup bangun. Saja masuk tengok musabaqah Quran pukul 3 pagi. Pukul 9 kita tak tengok lah. Kan, channel TV kita banyak. Kali kita buka Quran lah, kita tak best. Tengok kartun. Kan, kita buka kartun. Kali satu. Jadi dunia ni banyak ya, banyak nikmat dunia yang akan melalaikan kita. Oleh kerana itu kita nampak dalam Quran Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya hidup dunia ni Allah Ta'ala sebut semua benda yang nak memalingkan kita. Hidup di dunia ni la'ib, main-main ya, main. Wa lahwun untuk sonok-sonok, suka-suka. Wa zinah untuk perhiasan. Wa tafakhur untuk bangga-bangga. Bangga dengan kereta kita, bangga dengan rumah kita, bangga dengan apa yang ada. Wantakatur dan kita nak membanyakkan harta kita, apa yang kita miliki. Sebab itu kata sebagian ulama, bila sebut la'ib, main-main ni dia untuk kanak-kanak. Bila kita kanak-kanak, kita nak main dia, main bola, main macam-macam, main pocong dan sebagainya. Bila lahir ni kita lalai ya, kita dewasa sikit kita lalai. Jadi peringkat-peringkat Allah Ta'ala semua ni nak melalaikan kita daripada ikut perintah Allah, daripada Al-Quranul Karim ya. Sebab itu kalaulah kita ada 2 channel lah dalam TV, ada TV 1, TV 2. TV 1 pertandingan hafazan Quran, TV 2 ada Mike Tyson PU dengan Muhammad Ali. Siapa yang kita tengok TV 1 Quran? Tak ada siapa kan. Confirm lah kan. Aku pun tak tengok lah. Kan? Dah, makna begitulah. Kita program Quran ke apa, kita akan lalai, syaitan akan rosakkan kita ya. Kita tengok lagi satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam bab makan. Dalam bab makan sebagai contoh, ya ayyuhan nas, wahai manusia ya, makanlah daripada apa yang Allah resmikan kepada kamu, halalan thayyibah, benda halal, benda baik. Allah Ta'ala suruh kita makan benda halal, benda baik ya. Allah Ta'ala sebut lepas itu, wala tattabi'u khutuwat syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Di dalam bab makan ni, dalam bab makan, walaupun Allah Ta'ala suruh makan benda halal, banyak benda halal, benda baik, banyak benda baik, tapi akan ada manusia dia tinggalkan benda yang halal, benda yang baik, dia ikut jejak langkah syaitan, dia akan cari benda yang haram ya. Dia akan cari benda yang haram. Ini semuanya akan membandingkan kita daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu prosesnya kita nak ada tingkatkan iman kita ya. Dia datang daripada iman. Konsep dia, kalau iman kita kuat, kalau kita makin bertakwa kepada Allah, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk sangkut dengan Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau kita baca ayat puasa, mula-mula Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Jadi ada orang beriman yang tak puasa? Ada tak? Ada. Sebab Allah Ta'ala panggil, wahai orang beriman, tak puasa lagi tu, diwajibkan ke atas kamu puasa. Walaupun tak puasa,
Jadi kalau ada orang tak puasa, dia cuma tak puasa tapi dia masih beriman. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Ujung ayat itu la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Jadi kita ni dah bertakwa ke belum? Belum tentu lagi ni. Tapi beriman lah insya-Allah. Sebab kita datang sembahyang, kita duduk dalam surau, kita puasa, insya-Allah kita beriman. Tapi kita nak gila iman kita nak asuh iman kita sampai tahap yang lebih tinggi, iaitulah tahap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu bukan semua orang beriman bertakwa. Bukan semua orang beriman bertakwa, tapi kalau orang tu bertakwa, dia memang sudah beriman. Ya, sebab takwa itu adalah antara tahap iman yang tinggi. Jadi bila kita asuh iman kita sampai tahap takwa, insya-Allah kita akan suka baca Quran, seronok baca Quran dan sebagainya. Misalnya Allah Taala sebutnya, bila kita rasa jauh daripada Quran dan sebagainya, Allah Taala sebut kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, katalah perkataan yang baik, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah elokkan amalan kamu. Maknanya kalau dalam bab Quran kita tak berapa suka baca Quran, tapi kalau kita gila iman kita sampai jadi orang bertakwa, Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati kita satu perasaan suka baca Al-Quran. Suka baca Quran. Tentu adalah satu hamba Allah. Dia beritahu, duk makan-makan, open house, makan. Saya pun ambil makan, dia datang, dia beritahu kepada saya, Ustaz, saya khatam Quran 2 kali bulan Ramadan. Saya khatam Quran 2 kali bulan Ramadan. Saya pun tengok muka dia kipok, saya tu agak-agak dia nak riak lah. Saya tak tanya pun. Saya tak tanya Ustaz ni khatam berapa kali lah. Saya tak tanya, tiba-tiba Ustaz ni beritahu, Ustaz saya khatam 10 kali dah bulan ni, 17 kali. Tak tanya pun. Saya tengok tu ada jin, saya siapa dia beritahu? Dia nak riak lah. Tengok muka, biasanya orang tua ni dia tak riak lah. 60 kat atas, 70 ni payah nak riak, boleh nak mati lah. Yang nak riak ni orang muda-muda. Dia ada kepentingan dunia, ada sebagai orang tua 60, 70 dia tak riak lah. Jadi saya tengok dia, saya pun respon. Bila dia kata, Ustaz, saya khatam Quran 2 kali bulan Ramadan, saya pun respon. Saya kata, Tuan Haji, saya tak sampai tahap tu. Saya respon kepada dia. Jadi saya khatam berapa kali? Dia khatam 2 kali, saya tak sampai tahap tu. Mana saya khatam sekali. Saya khatam sekali. Dia faham saya khatam sekali. Sebab dia kata, dia khatam 2 kali. Saya jawab, saya tak sampai tahap tu. Fahamnya sekali lah. Tapi sebenarnya saya tak khatam. Saya tak khatam, tapi nak kata Tuan Haji saya tak khatam betul ni. Kan, betul lah standard. Jadi saya kata saya tak sampai tahap tu. Tawaduk lah kan. Tawaduk sikit. Tapi tak tipu lah. Tak tipu kan. Jangan tak tipu tu. Tapi saya tanya satu soalan kepada dia, Tuan Haji, lepas Tuan Haji khatam Quran bulan Ramadan, dah 2 kali khatam, sekarang dah bulan Syawal, hujung Syawal, Tuan Haji khatam lagi berapa kali? Tuan Haji khatam lagi berapa kali? Dia jawab, Ustaz, saya tak sentuh lagi Quran. Bulan Syawal ni tak sentuh, di hujung Syawal, kat sebulan ni saya tak sentuh lagi. Makna dia tak sentuh, dia tak buka, dia tak baca Quran. Agak-agak kalau bulan Syawal tu tak sentuh, tak baca Quran, agak-agak bulan Dzulqa'dah nanti dia baca Quran. Susah lah. Dia kan susah lah. Pasal apa dia tak baca Quran bulan Syawal? Pasal dia belum gila iman dia sampai tahap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu baca Quran bulan Ramadan ni biasa. Sebab dia program lah. Program. Masjid, surau buat tadarus. Ya, Ustaz moderator sebut tadi, pejabat kita pun buat tadarus. Program lah. Kan? Tapi lepas habis program ni kita nak buat sendiri ni. Kan surau kita ni buat lagi tadarus. Bulan Syawal pun buat juga. Kan?
Kan? Air kahun tadi. Pekat habis tak? Apa dia? Pekat habis tak? Kan pekat dia. Kan? Tadi tu ada pekat apa kan? Mangga ke kajian duduk ke apa ke tak ada lah. Kan? Jadi baca orang bulan Ramadan biasa. Tak pelik lah kalau kita baca Quran. Tapi Syawal nanti, Zulqa'dah nanti, lepas daripada Ramadan kita baca itu. Jadi sebab itulah yang penting kita gilat iman kita. Bila iman kita kuat, bersinar, insya-Allah kita akan mudah untuk baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Fadhil Ustaz Nizam Abdul Qadir di atas kupasan soalan yang saya tujukan kepada beliau tentang kita nak tarik minat masyarakat supaya memahami dan seronok untuk membaca Al-Quran. Di antaranya tuan-tuan, mesti kita memahami apa yang kita baca. Kadang-kadang kita tak minat sebab aku baca bukannya faham. Ustaz, lain Ustaz Hati dan ngaji di Jordan, lain Ustaz Nizam dan ngaji hebat. Aku ni setakat duduk kat Subang je, baca Quran pun tak faham. Macam mana nak jadi minat? Remaja pun begitu juga, tak minat sebab tak faham. Tuan-tuan, itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Kalaulah kita tak minat, kita tak baca satu-satu benda tu sebab kita tak faham, kenapa kita minat tengok cerita yang kita sebenarnya tak faham? Kita Korea, kita boleh tengok sampai 100 episod. Tadi yang satu dah. Tak tahu mana ya. Tuan-tuan, tambah-tambah orang perempuan, ya Allah, terlepas dah download kat YouTube. Ajak jiran sekolah, jom sementara tunggu nak buka puasa ni, tak tengok dulu. Tuan-tuan, orang lelaki pun sama. Dia tak layan Korea, tapi dia layan Hindustan. Padahal tengok hidung ni tuan-tuan, hidung Jawa. Kalau hidung Pakistan ni tuan-tuan ni, macam lagi Ipan ni tuan-tuan, ni baru hidung Pakistan. Hidung Ustaz Nizam, hidung Pakistan. Hidung Ustaz Hati, hidung Korea tuan-tuan, Korea. Hidung saya, biasa orang Melayu lah, tapi mancung tu ada. Tuan-tuan, kita tak minat sebab kita tak faham. Sedangkan benda lain kita boleh minat walaupun tak faham. Sebab apa? Sebab kita baca translation kat bawah. Kita faham cerita tu dan kita tahu apa akan terjadi lepas ni. Jadi kita berminat nak tahu. Dan mulut kita tuan-tuan bila jadi minat, walaupun tak faham kita akan sebut. Sebab tu kadang-kadang jalan tu daripada rumah nak main ke surau tu boleh lagi tu bilang. Bukan bila sini lah, bila tempat lain. Sambil-sambil berjalan tu. Janam satu jalnai kasam tumhi kasam ajmalnai. Tuan-tuan, dia tak faham apa dia sebut tu, tapi dia boleh sebut sebab apa? Dia tengok dan jadi minat. Janam datang apa? Jahannam tuan-tuan, kalau tak tahu dia punya maksud dia. Orang perempuan pun sama, tengok cerita Korea, letak tisu kat sebelah. Aku asal lagi nak nangis, nak teriak. Kalau tengok cerita Hindustan sampai menangis-nangis. Padahal bukan dia pun lakon. Dia dengan hak dalam tu kadang tak ada kena-kena pun. Tapi hak dalam tu putus kita, dia hak kat luar ni pun nangis juga. Sebab dia berasa dia sedang lakon dalam tu. Kalau putus cinta tu, dia lah putus cinta, kata menangis ni tuan-tuan, pakai kain batik, angkat kain batik, lap air mata tuan-tuan, buka sampai bawah. Tak faham pun. Maksudnya tuan-tuan, Al-Quran ada terjemahan. Bila kita baca, kita tadabbur tuan-tuan, barulah kita akan rasa seronok nak mendalami dan nak mengetahui apa cerita yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Seterusnya tuan-tuan, Al-Quran juga disebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini tuan-tuan bukan sekadar diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kita panduan hidup dan sebagainya. Al-Quran juga disebut shifaa'un, iaitulah penyembuh kepada penyakit. Dalam ayat-ayat yang lain tuan-tuan, banyak juga tuan-tuan disebut sebagai Quran ini wa hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi ramai di kalangan kita, masyarakat kita hari ini memandang Quran hanya kepada syifa. Sebab tu sakit cari Quran, sakit panggil ustaz yang boleh baca Quran, takut hantu
kursi, lekat kat dinding. Nak berniaga, cari ayat Quran. Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Letak kat mana? Letak kat muka pintu restoran. Sebab apa? Nak bagi laku. Sebab ayat ni tarik rezeki, ataupun ayat ni boleh memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Maka dia nak berniaga, dia letak ayat 1000 dinar. Letak ayat 1000 dinar di atas, tapi yang berniaga kat bawah dan yang berniaga dalam restoran tu aurat pun tak tutup, semayang pun tak jaga, terdedah sana terdedah sini, ayat kursi gantung dia baca pun tak boleh. Melihat jenis khok tulis buku ni tuan-tuan, dia tengok saja. Ayat apa tu? Ayat kursi, cuba baca. Tak boleh nak baca, tuan-tuan. Sebab dia hanya pandang syifa, Quran ni syifa. Dia tak pandang Buddha, dia tak pandang petunjuk. Naik kereta, tiba-tiba nampak JPJ, dia lesen tak ke mana, tali pinggang tak sempat nak pakai, dia pun waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Puih kat ni, kat muka JPJ. Kononnya JPJ tak nampak, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang tu dulu kena saman. Yang tu dulu kena saman. Sebab kita tengok Quran ni sekadar syifa, kita tak pandang hidayah, maka kita akan mencari ayat-ayat yang kita nak. Jadi kepada Al-Fadhil Ustaz Adi, ya memang kita tak boleh nak nafikan situasi itu, tapi bagaimana kita nak tarik juga minat masyarakat kita supaya Al-Quran ini dipandang sebagai petunjuk dan melekat dalam jiwa mereka dan memimpin mereka ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Jadi pada Fadhil Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang inilah. Dia Ramadan ada kata-kata, saya tak pernah kata ni, biasa. Boleh. Ustaz Nizam dan semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Memang kalau kita lihat kepada Al-Quran ni, dia kitab yang hebat, kitab yang lengkap, yang sumur, yang meliputi segala kebaikan di dalamnya, tuan-tuan. Banyak kita dapat kebaikan. Tapi semuanya tujuan utama yang diturunkan Al-Quran itu ialah hudan linnas lah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, maknanya sebagai petunjuk kepada manusia. Di samping itu juga ia sebagai syifa juga, Allah kata wa nazlu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Cuma kalau kita lihat konteks syifa ni dia luas. Penawar ni maknanya penawar yang disebut penyakit rohani dan juga penyakit jasmani. Makna penyakit yang paling bahaya ialah penyakit ragu-ragu terhadap Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati mereka itu ada penyakit, dan kami tambahkan penyakit dalam hati mereka. Penyakit yang dimasukkan itu ialah syak, ragu terhadap Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu Allah kata Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ini dia yang dikatakan syifa itu ialah penawar kepada penyakit rohani dan juga penyakit jasmani. Tapi ialah kalau kita lah hari ni orang ni tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, dia nak buat tu dia ada kepentingan. Dia ada kepentingan. Sedangkan kita letakkan bahawa apa pun kita lakukan, perintah Allah kita laksanakan, kita tinggalkan larangan Allah semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Letak di situ tuan-tuan. Tapi kita
kita tak letak di situ. Kita buat tu ada kepentingan, dan itu pun juga adalah kebaikannya juga, tuan. Dalam konteks kita katakan orang yang sakit, okey, bila dia sakit, tuan-tuan, misal kata orang yang sakit ni yang berkait dengan gangguan makhluk halus ni kan, kalau dia pergi jumpa Tok Bomo, habis dia, menyebabkan dia terdedah dalam keadaan boleh melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, man ata kahinan atau man ata arrafan atau kahinan atau sahiran fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, tok bomo, dukun, tukang sihir, dan dia percaya kepada apa yang diperkatakannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kufur dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran kata yang mengetahui perkara ghaib itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada orang mendakwa dia tahu benda ghaib, dia meramal benda-benda yang akan datang. Menengok, tuan-tuan, kita masyarakat ni masih ada lagi. Dan saya pun sendiri dihubungi untuk supaya tengok ustaz daripada jarak jauh macam mana. Ustaz tengok lelaki saya ni ada apa? Kan? Nak tengok macam mana? Tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak, nak tengok lagu mana. Saya kata buat main lelaki mai sini, kita tengok dia kan. Kita tengok, kita baca Al-Quran, tengok apa reaksi dia kan. Ada pun daripada jauh kita tak tahu kan, benda-benda tak nampak. Macam Nabi sendiri, tuan-tuan, pun dia tak tahu kalau dia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah umpamanya Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh melakukan perbuatan zina, Nabi tak tahu sama ada betul ataupun tidak. Nabi tidaklah pula dia kan menengok dalam mangkuk letak air, tak ada pula, tuan-tuan. Tak ada menengok pula, tak ada. Nabi tunggu wahyu turun daripada Allah untuk nak menyelesaikan masalah tersebut. Nabi tak tahu, tuan-tuan. Walaupun dia Nabi, kalau dia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul ke tidak Aisyah berzina ke tidak. Nampak tak, tuan-tuan? Itu sebab kita orang Melayu ni kadang-kadang percaya sangat dekat Tok Bomo ni, tuan-tuan. Payah kalau kita percaya itu tadi, tuan-tuan. Dia risiko ataupun dia punya kesan daripada kita jumpa Tok Bomo ni, tuan-tuan, satunya kalau kita percaya dengan kata-kata dia menyebabkan boleh melakukan syirik ataupun kita kata kufur dengan Al-Quran tadi. Kalau kita tak percaya, tanya saya tak percaya, boleh menyebabkan 40 hari amalan tak diterima, tuan-tuan. 40 hari maknanya solat yang kita lakukan, tuan-tuan, hanya sebagai solat, tapi pahala tak dapat. Itu dia, tuan-tuan. Nampak tak? Tapi kalau dia pergi jumpa pengamal perubatan Islam, alhamdulillah. Dan memanglah dia pergi jumpa tu sebab ada kepentingan, sebab dia sakit. Masa dia tak sakit, dia tak kenal ustaz. Tuan-tuan, ada juga dia punya hikmah dia juga, tuan-tuan. Dan satu lagi kita dapat dakwah dia juga. Daripada dia tak pakai tudung, kita minta dia pakai tudung. Daripada dia tak baca Quran, kita suruh dia baca Quran, kita suruh dia zikir dan sebagainya, bangun malam, doa banyak-banyak dan sebagainya. Makna kita boleh nasihati dia. Dan inilah juga salah satu daripada untuk mengubati penyakit dia, tuan-tuan. Kan, tapi dia ada kepentingan. Tak apalah, tuan-tuan, mula-mula dia ada kepentingan dulu. Dan mudah-mudahan satu hari nanti dia melakukan sesuatu itu ialah dengan sebab dia redha kepada Allah dan dia mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah manusia, tuan-tuan. Biasalah, tuan-tuan, kita puasa nak apa? Nak ganjaran. Sedekah nak ganjaran. Kan? Kita solat nak ganjaran. Ini dia kata ibadat saudagar nama dia. Kan? Makna kata tahap tu rendah sikit, tuan-tuan. Tapi kalau kita buat sesuatu perkara yang Allah suruh, tuan-tuan, kita tak pandang ganjaran, tapi kita buat kerana Allah, kita nak cari keredaan Allah, tuan-tuan, itulah yang terbaik sekali, tuan-tuan. Itulah yang paling baik. Tapi nak didik untuk jadi orang macam ni, tuan-tuan, bukan senang. Betul tak?
Maknanya kita macam itulah, nak ganjaran, nak pahala, nak itu, nak itu. Sebab kadang-kadang sampai ke tahap orang cipta hadis palsu, nak suruh orang ramai buat satu amalan tuan. Dia cipta macam-macam hadis palsu, nak galakkan orang melakukan amalan. Sampai begitu sekali. Sebab orang nak nampak ganjaran. Kan? Inilah satu benda yang sebab itu kita buat itu bukan sebab ada kepentingan, tapi kita buat dengan sebab kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Quran itu tuan, dia yang paling utamanya ialah untuk menjadi petunjuk hidayah kepada manusia. Dan untuk kita berada di atas jalan petunjuk, dan memang kita pun selalu berdoa kepada Allah tuan, dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam sujud, dalam duduk atau sujud wahdini kan ada, kita minta juga, Tuhan, ya Tuhan, maknanya berikanlah petunjuk kepada aku. Kemudian lagi kita doa kunut kan, Allahumma hdini fiman hadait, minta petunjuk lagi tuan-tuan, minta petunjuk tuan-tuan, kena minta kan. Kita tak tahu tuan-tuan kita mati macam mana kan? Sebab kita mungkin ada, kita mungkin dapat petunjuk lah, tapi petunjuk ni mungkin tak kekal tuan. Sebab itu kita kena minta kepada Allah. Rabb macam tadi kan, dalam surah kita imam baca tadi apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu imam yang pertama, bukan tu imam yang kedua. Tu imam yang kedua tadi dia baca tak dengar pun. Hak yang satu tadi. Ada macam, ya Tuhan kami, janganlah kau gelincirkan hati-hati kami selepas mana engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan engkau Tuhan yang maha mengurniakan. Kita minta petunjuk dan kita minta agar kita tergelincir daripada petunjuk ni tuan-tuan. Ini benda yang tuan-tuan, maknanya hidayah, petunjuk ni satu yang sangat berharga, bernilai. Dan alhamdulillah kita orang Melayu kita rata-rata kita dapat hidayah sejak daripada kita kecil. Maknanya sebab apa? Mak bapak kita Islam, kita pun Islam juga. Mana Islam kita dapat tu cukup mudah. Tapi kita tak nak Islam kita tu Islam baka, Islam keturunan, Islam warisan. Kita nak Islam yang berarti kata Islam yang diamalkan, Islam praktikal lah kan. Dan untuk mengamalkan Islam itu tuan kena faham lah tadi. Mengaji itu sebab tuan-tuan, ilmu itu sebab Al-Izz bin Abdul Salam, kitab Qawaidul